Rod berapa kita boleh tampung Dia macam ni kita nak kira Kalau ikut rezeki dengan ikut skill, kalau pakai saiz jorang kecil pun, jorang udang pun boleh tarik ikan besar. Tapi yang penting ada cara skill dengan rezeki. Dua tu. Okay, macam kita nak tahu rod tu boleh tampung. Dia main peranan dia antara game dia, kita tarik ikan tu lama atau cepat je. Dia tak ada maksimum. Dia cuma risikonya rod dengan ikan kita kalah. Bila rod kita kecil, kan, rod kita kecil tapi kita dapat ikan besar, satu kita kalah, tali kita habis. Maksudnya kita kalah tu. Ikan tu dah tarik rod punya limit sampai tali pun dah habis. Faham tak? Itu maksudnya kita dah kalah. Kita kalah dengan ikan tu. Tapi kalau ikan tu besar pun tapi rod kita rod kita boleh tarik 2 kilo je contoh. Rod kita boleh tarik 2 kilo je. Maksudnya rod tu boleh tarik 2 kilo. Kita tarik ikan pakai joran tu yang maksimum boleh tarik ikan 2 kilo dalam kurang dalam 1 minit lah dah boleh tarik ikan tu. Itu maksud dia. Faham tak? Jelas tak? Macam pari, kita macam pari je kan. Lepas tu kata kalau joran tu saiz 2 kilo. Okay, contoh joran tu kita boleh tarik ikan 2 kilo. Okay, tali kita 100 meter. Kalau ikan tu penat sampai sampai 50 meter dia dah penat. Tali pun main peranan je. Tali main peranan. Kita joran dengan tali ni, dia bukan kita macam main ambo tau. Ambo pun kita ada main drag. Drag tu fungsi dia untuk penatkan ikan. Sebab ikan ni sebesar mana pun dia, seberat mana pun dia, selagi dia dalam air dia ringan. Sebab tu namanya Archimedes Principle. Dia fizik Archimedes Principle yang dia ada daya apungan. Dia ada daya apungan sebesar mana pun, 10 kilo ke 20 kilo pun, selagi dia dalam air, ikan tu ringan. Sebab dia ada daya apungan. Jadinya tension pada joran kita tu tak sekuat mana berat ikan tu dengan tali kita pun. Dia bila kita angkat tu je. Lepas tu yang lagi-lagi bila ikan tu dari dalam air, macam tangan kita dalam air, kita nak tarik ke atas, kan rasa berat. Sama macam ikan. Dia konsep sama. Jelas tak itu? Tu dia joran kita walaupun 2 kilo, kita boleh tarik ikan 10 kilo. Yang penting tali. Sebab tu kalau main pari ada iklan skuter. Contoh macam main pari tu ada. Main pari ni kita kena faham kat mana kita tak adanya kita boleh tarik pari tu macam tak apa. Kita memang kena main dengan tali. Sebab tu pari boleh naik besar-besar. Orang pakai mancing pari, tali pakai 20 LB, 30 LB je. Orang main pantai maksimum 30 LB. Tu kata dia main peranan daripada masa. Hanya masa menentukan. Contoh pari tu besar 30 kilo, tali kita 30 LB je. 30 LB bersamaan 20 kilo lah, 19 LB. Jadinya ikan tu dia akan pergi semana sampai mana dia dah penat. Time tu kita hold je joran kita. Jangan buat apa-apa. Sebab tu kata nak handle ikan, ikan besar ni memang kena ada skill. Kita hold je, biar ikan tu penat dengan drag mesin tu. Kalau mesin spinning tu kan ada pulas atas tu kan, yang buatkan mesin tu, buat spool tu jadi ketat, jadi longgar. Itu main peranan dia. Itu yang kita buat mesin dia, ikan tu tarik tali jadi berat ataupun lagi ringan. So kita tu namanya drag. Kita drag tali tu keluar. Drag dengan tension. Tu drag tu kena jaga, jangan lock, jangan ketat sangat. Bila drag ketat sangat tu yang ramai silap, tali jadi putus, joran jadi patah. Macam kalau korang pakai joran besar-besar pun, tapi kalau salah cara layan, joran patah, tali putus. Dia tak ada konsep ikan makan kau tarik ke, tak ada. Dia memang kena ada main orang kata. Sebab ikan yang berat kita boleh tarik, tapi ikan yang melawan kita tak boleh tarik. Ikan tengah melawan kita tak boleh tarik, tapi ikan yang berat kita boleh tarik. Tu tak masalah. Sebab tu selalu dah dekat, dia lucu. Sebab makin dekat ke permukaan, semakin berat ikan tu. Ya, betul. Sebab daya ampungan. Sebab tu bila ikan, lagi-lagi bila dia atas permukaan, dia libas kan. Libas dia di atas permukaan tu lagi kuat daripada bila dia dalam air. Dia macam kita, tangan kita kan, bila atas permukaan air,
Cuba kita libas. Kan air tu terpencit kuat, tapi cuba dalam air kita libas, tangan kita macam berat. Tapi bila atas permukaan, libas ni lagi ringan, lagi kuat sepak. Tu beza dia. Lepas tu ikan bila atas air itulah paling kritikal. Keadaan tu biasanya kita kena standby, drag loose sikit. Bila ikan dah dekat, drag loose, buka drag. Takut time tu dia balas lagi, time tu yang boleh terputus lucut. Sama macam pari pun sama. Pari bila jorang pantai ni, sebab jorang pantai, kau main pantai kan, bila pari dekat, tuan joran kena duduk jauh daripada air, jangan duduk dekat. Sebab apa? Bila dekat ke ni joran pantai, pari dah sampai depan kaki dah, dia masih maintain tak undur belakang. Part ni yang biasa jadi bila mana kita pari dekat ke bawah kaki ni, lepas tu tali pula dia tegangkan. Time tu pari balas lagi last minute. Time tu kan joran pantai dia menunduk ke bawah. Dia menunduk ke bawah, tak patah putus. Dia jadi joran menunduk ke bawah. Dia tak menunduk tegak menunjuk cantik. Dia menunduk ke bawah, dia tunduk bentuk U. Dia tak bentuk C. Dia tak gini. Dia gini menekan. Itu jadi putus ke patah. Itu silapnya. Bila strike pari kat pantai, memang tuan joran memang kau duduk belakang dulu. Biar ikan orang lain gancu. Ataupun kalau solo, letak joran kat belakang pancang lu, handle pakai tali tangan je. Pakai tali, kita handle macam pakai poyan. Lepas tu drag kena buka loose, buka habis bila ikan dah dekat. Itulah konsep dia. Dia joran kecil mana pun ikan boleh tarik. Macam video baru saya ni yang 18 kilo tu kan, tali saya pakai tu berapa kilo Tali Zenith tu 40 LB, mesin 5,000 je, joran P24. Saya pakai setup tu agak kasar. Sebab saya main kat kolam, banyak joran orang lain. Saya tak boleh nak layan sangat, saya kena paksa ikan tu. Kiranya saya pakai set kasar untuk ikan tu cepat penat. Pukul baru dah pukul 1 lah, dia kena balik dah ni. So itulah dia. Kalau lagi satu nak tahu maksimum joran punya ni maksimum dia, lepas tu tengok bentuk dia, bentuk joran. Bentuk joran. Saya ni paling menjawab soalan lagi satu. Tadi saya fahamkan, saya ceritakan, maksudnya saya fahamkan berat apa yang kena tampung dekat joran tu. Tu saya ceritakan supaya jelas kat situ dulu. Selepas tu baru saya jelaskan kalau kita macam mana nak tahu maksimum joran tu, kita tengok bentuk dia tu. So kita kena pandang agak dengan drag sekali. Okay, ambil joran tu. Baik bang, atas info sama-sama, thank you. Ambil joran tu, korang pacak. Okay, korang pacak drag tu, korang test dekat part mana drag tu joran tu bengkok paling last. Dah sampai dia tak boleh bengkok lagi drag. Korang kena hafal drag mesin korang. Macam tu korang nak uji supaya korang kenal korang punya setup. Macam tengok video saya post dekat baru post ni, saya tarik Mekong tu, member tanya tak boleh lock lagi drag tu. Saya kata dah maksimum. Memang mesin tu boleh pusing habis lagi, tapi kalau saya pusing habis lagi, drag saya jadi ketat sangat sampai joran saya tak boleh support beban drag tu, joran saya patah. So korang nak tahu macam mana, korang kena pacak joran kat mana-mana kan. Lepas tu korang tarik tali tu, korang sambil tu adjust drag. Nak korang faham paras mana joran tu boleh tahan, sampai paras mana. Sampai bengkok habis lagi ke, tak patah lagi ke. Tapi jangan sampai nak patah. Korang tengok bentuk joran tu sampai dah hujung-hujung kan, dah sampai limit kan, kita boleh agak. Ini macam dah nak patah joran ni. Maksudnya itulah limit joran tu. So drag mesin tu itulah dia punya size dia, tak boleh lebih lagi. Jadi saya kena gerak pukul 1 lah. Jom. Nanti apa-apa kita sambung esok lah. Kita beransur dulu. Mana like? Banyak like tu. Thank you banyak like. Thank you mana yang order. Terima kasih banyak. Terima kasih pada yang like and share. Dan terima kasih mana yang order. Terima kasih pada yang bagi gift. Semoga strike ni masyur-masyur. Semoga rezeki. Mana yang order terima kasih. Semoga strike ni masyur-masyur. Kita jumpa esok malam lagi, insyaAllah. Gerak dulu. Assalamualaikum. Macam biasa 11.30. Thank you follow. Jom. Lewat lah. Saya sudah